Okay guys, apa khabar tu my channel? Okay, wish, aku rasa macam aku ajar aku channel aku sendiri tu. Wish, macam aku ajar pun macam aku ajar juga cerita abang aku kan. Sorry lah. Okay, aku nak tanya sikit lah. Sebab aku kat taman ni, aku nak tanya orang kan, random aku nak tanya apa beza ajak anak, okay, ajak anak kan, okay, ibu bapa ajak anak sama dulu dengan zaman sekarang. Aku nak tanya yang tu lah, perbezaan dia. Assalamualaikum bang. Bang, saya nak tanya sikit bang, apa cara perbezaan zaman sekarang ibu bapa mengajar anak-anak doang bang? Okay. Aku dah faham lah maksud ni. Cara ibu bapa dulu dengan ibu bapa sekarang, cara diorang mengajar anak-anak diorang tu. So bagi aku punya pendapat lah kan, kalau mak bapak dulu diorang ajar dengan rotan tau. Diorang ajar dengan rotan. Bila anak tu buat salah, diorang akan rotan. Kalau anak tu ada buat masalah, dia akan macam denda ke ataupun apa-apalah dulu lah. Kalau mak bapak dulu dia buat kan. Lagi satu, kalau kat sekolah, dia yang akan cakap kat cikgu tu, kalau ada apa-apa bagi tahu dia, senang, tambahkan lagi kan. Tapi bila mak bapak sekarang ni, bukan aku nak cakap apa lah, bukan aku nak menggumpak, cuma sekarang bila mak bapak tu bila anak tu bila buat perangai, mak bapak diorang tak marah diorang, malah diorang marah cikgu tu. Padahal anak kau yang buat masalah, tapi kau marah cikgu tu kan. Yang kedua, bila macam contoh waktu diorang masih kecil kan, mak bapak sekarang ni, diorang bila anak-anak diorang bising, diorang bagi handphone dia, bagi game, bagi handphone terus senyap. Macam dulu tak ada. Macam dulu dia akan pujuk, dia akan bagi, dia akan dodoi kan. Nampak banyak perbezaan antara dulu dengan sekarang lah, cara mengajar. So itu dia bukan ikut zaman sebenarnya, tu ikut mindset masing-masing lah, cara nak mendidik. Jadi jangan salahkan orang lain kalau anak tu, yelah, kalau cakap lebih-lebih pula nanti jadi tak elok kan. Tu sajalah aku nak cakap.